Kalau anda ada pokok buah-buahan yang dah lama tumbuh, nampak hijau, sehat dengan daun yang cantik tapi tak berbuah, video ini memang untuk anda. Sebab hari ini saya nak tunjukkan satu teknik sebenar yang dah digunakan sejak bertahun-tahun, yang kalau dibuat dengan betul boleh buat pokok tu boleh berbuah. Tapi ada cara yang betul untuk buat dan ada cara yang salah. Dan itulah yang kita nak bincangkan hari ini. Di saluran ini, kami kongsikan teknik-teknik sebenar untuk meningkatkan hasil pokok kita berdasarkan pengalaman dan apa yang betul-betul berkesan dalam amalan. Apa yang saya nak terangkan hari ini adalah sesuatu yang berlaku pada ramai orang. Mereka ada pokok limau, pokok oren, malah pokok avokado yang dah bertahun-tahun ditanam. Pokok tu membesar, mengeluarkan daun baru, nampak kuat, nampak sihat, tapi tak berbunga atau berbunga sikit je dan tak berbuah. Dan perkara pertama yang biasa ni kita fikir ialah pokok kurang baja, kurang air atau ada masalah. Tapi selalunya bukan sebab itu. Selalunya pokok itu terlalu selesa dan bila pokok terlalu selesa, ia membesar tapi tak berbuah. Di sinilah teknik yang akan kita bincangkan hari ini masuk, dikenali sebagai anilasi atau rayado bergantung pada jenis pokok. Ini adalah teknik yang telah digunakan selama bertahun-tahun dalam bidang pertanian, terutamanya pada pokok sitrus dan avokado. Dan jika dilakukan dengan betul, ia tidak akan merosakkan pokok, malah merangsang pokok untuk menghasilkan bunga dan buah. Sebelum kita teruskan, saya nak jelaskan sesuatu yang penting, tapi tanpa nak patahkan semangat sesiapa. Teknik ini memberikan hasil yang lebih baik apabila digunakan pada pokok yang sudah matang, pokok yang sudah mempunyai struktur dan dari segi umur serta saiz sepatutnya sudah mula berbuah. Pada pokok yang masih muda, pokok itu masih fokus untuk membesar, membentuk dahan dan akar. Tetapi apabila pokok sudah matang dan masih juga tidak berbuah, di sinilah teknik ini betul-betul memberi perbezaan. Sekarang kita akan terangkan dengan lebih jelas apa sebenarnya maksud anilasi atau rayado ini. Pada pokok sitrus seperti limau atau oren, teknik ini melibatkan membuat satu potongan bulat yang sangat nipis pada kulit dahan. Ia bukan potongan yang dalam, bukan memotong dahan, hanya mengupas kulit sahaja. Ia sangat mirip dengan potongan yang dibuat semasa kita melakukan kaedah tut udara. Dan ini bukan kebetulan, kerana prinsipnya memang sama. Sekarang saya mahu anda beri perhatian betul-betul pada bahagian ini, kerana inilah salah satu perkara paling penting dalam video ini dan juga tempat di mana ramai orang sering buat silap. Teknik ini bukan dilakukan pada semua dahan pokok dan bukan secara rambang, ia dilakukan mengikut nisbah tertentu. Peraturan umumnya mudah, maksimum hanya kira-kira 50% daripada dahan pokok yang diproses, tidak pernah semuanya. Saya akan beri contoh yang jelas supaya anda tidak keliru. Jika pokok anda ada 4 dahan utama, yang betul ialah lakukan pada 2 dahan sahaja. Jika ada 6 dahan, lakukan pada 3. Jika ada 10 dahan, lakukan pada 5. Dalam kes saya sendiri, contohnya, pokok limau ini ada 15 dahan. Mengikut peraturan ini, pada masa itu yang betul ialah gunakan teknik ini hanya pada kira-kira 7 dahan, bukan semuanya. Seperti yang anda boleh lihat sekarang, hasilnya memang jelas kelihatan. Limau besar, bentuk elok sangat banyak dan ditanam dalam pasu pula. Itu memang lebih hebat lagi. Dalam kes ini, sudah tidak perlu lagi teruskan teknik itu kerana pokok sudah pun memberi tindak balas. Anilasi telah dibuat pada masa yang sesuai, pokok bertindak balas dengan baik dan sekarang ia berbuah secara semula jadi. Ini juga penting untuk difahami. Anilasi bukanlah sesuatu yang dilakukan sepanjang masa. Ini adalah teknik khusus untuk merangsang pokok apabila ia memerlukannya. Apabila pokok sudah mula berbuah seperti sepatutnya, yang terbaik adalah biarkan saja, jaga elok-elok dan nikmati saja hasilnya. Sekarang kita akan faham kenapa teknik ni sangat berkesan. Pokok mempunyai 2 aliran utama. 1. Akar menghantar air dan nutrien ke atas melalui bahagian dalam batang. Satu lagi, daun menghasilkan tenaga melalui proses fotosintesis. Tenaga tu biasanya turun melalui kulit pokok ke batang dan akar. Apabila kita melakukan anilado, kita mengganggu aliran tenaga yang turun melalui kulit pokok itu. Jadi, semua tenaga yang dihasilkan pokok di bahagian atas akan terkumpul di kawasan tu dan pokok sebagai tindak balas semula jadi akan menggunakan tenaga itu untuk membiak, iaitu untuk menghasilkan bunga dan buah.
Sebab itu, setiap kali kita buat cantuman udara betul-betul di atas tempat cantuman, akan muncul banyak buah kan? Itu bukan kebetulan, memang prinsip fisiologi yang sama. Saya sendiri dah banyak kali buktikan perkara ini. Pada dahan kecil yang telah dibuat cincin atau cantuman udara, saya pernah nampak 6, 8, 10 malah lebih buah pada satu ranting sahaja. Sedangkan dahan lain pada pokok yang sama yang tidak disentuh langsung menghasilkan sangat sedikit atau langsung tiada buah. Ini bukan soal nasib, inilah cara pokok bertindak balas terhadap rangsangan itu. Sekarang kita teruskan dengan bahan-bahan yang diperlukan dan penjelasan langkah demi langkah dengan tenang. Dalam kes ini, saya akan tunjukkan cara membuat cincin hanya pada saku dahan. Sebagai contoh, pokok ini sebenarnya sudah pernah dibuat sebelum ini dan seperti yang anda boleh lihat, ia sudah pun berbuah, jadi tak perlu lagi ulang semula teknik itu. Tapi saya tunjukkan caranya supaya anda boleh buat dengan betul pada pokok anda sendiri. Untuk membuat cincin, kita hanya perlukan pisau yang betul-betul tajam atau pemotong, itu saja. Yang penting, ia mesti betul-betul tajam sebab kita akan buat beberapa potongan yang bersih. Teknik cincin ini sangat mudah. Kita buat 2 potongan selari mengelilingi dahan, betul-betul mengelilinginya. Maksudnya, lengkap satu bulatan pada dahan dan membentuk satu cincin penuh. 2 potongan ini perlu dipisahkan lebih kurang setengah sentimeter, kira 5 milimeter sahaja. Tak perlu tepat, ini cuma sebagai rujukan sahaja. Jarak macam tu pun dah cukup. Bila kita dah buat 2 potongan tu, apa yang kita buat ialah buang semua kulit kayu yang ada di antara kedua-duanya. Untuk itu, kita cuma buat satu potongan kecil di tengah-tengah antara 2 cincin tadi dan buang semua kulit kayu yang mengelilingi dahan. Bila kita buang kulit kayu tu, kita akan nampak bahagian cambium. Ia nampak macam satu lapisan nipis yang licin, sedikit berkilat. Apa yang kita nampak tu memang itulah yang kita cari. Di sini sangat penting untuk faham betul-betul. Kita tak potong kayu, kita tak kikis kayu macam yang biasa dibuat dalam kaedah tud udara. Dalam kes ini, kita tak buang cambium, kita tak korek lebih dalam, kita tak rosakkan bahagian dalam dahan. Kita cuma buang kulit kayu sahaja, tak lebih dari itu. Bila proses anilasi dibuat dengan betul, kulit kayu akan mudah tertanggal dan bahagian dalam yang licin itu akan kelihatan. Di situ kita tahu anilasi telah dilakukan dengan sempurna. Selepas kita siap buat cincin dan buang kulit kayu untuk elak jangkitan kulat atau kemunculan kulat pada luka itu, kita boleh sapu sedikit serbuk kayu manis kalau ada. Dan kalau tak ada kayu manis, tak ada masalah langsung. Kita juga boleh sapu aloe vera yang membantu melembapkan bahagian potongan dan menggalakkan pembentukan kalus penyembuhan. Selepas tu tak perlu buat apa-apa je. Tak perlu diikat, tak perlu ditutup, tak perlu dilindungi dengan apa-apa pun. Pokok itu sendiri akan uruskan selebihnya. Dan dengan ini, kau dah ada semua yang diperlukan supaya pokok buah yang tak nak berbuah tu mula berbunga dan berbuah macam tak pernah sebelum ni. Hanya dengan guna teknik anilasi yang mudah, berkesan dan betul caranya. Kalau video ni bermanfaat untuk kau, tekan like, kongsikan dengan sesiapa yang ada pokok tapi tak berbuah dan jangan lupa subscribe channel ni. Sebab di Ecoplanto ni, kami kongsikan teknik-teknik sebenar untuk dapatkan lebih banyak hasil, tingkatkan pengeluaran dan keluarkan potensi maksimum pokok-pokok kita, sama ada di tanah atau dalam pasu. Jumpa lagi dalam video seterusnya dan ingat, selalunya bukan soal baja lebih, tapi tahu cara rangsang pokok dengan betul. Selamat tinggal dan salam erat.